Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, di video sebelum ni, saya dah tunjukkan dekat korang semua cara macam mana kita nak install aplikasi tersebut, iaitu aplikasi Speedrun. Okey, iaitu Speedman lah. Okey, so saya panggil Run lah sebab apa dia tengah berlari kan. Okey, so dekat sini, macam mana kita nak dapatkan duit daripada PayPal ataupun Tasenggo setiap hari dengan mudah. Okey, pertama, cara dia sangat-sangat mudah. So, dekat sini kalau kita perasan, ini adalah bank yang kita boleh keluarkan. Okay, so ini adalah bank bonus, bukan bank yang kita nampak RM40 terus boleh berkeluar. Tidak, dia kena buatkan task dia sangat-sangat simple. Nanti saya share video seterusnya. Okay, so duit ni memang boleh dapat setiap hari. Dan ini adalah duit coin. Coin ni adalah duit yang kita boleh withdraw setiap hari. RM1 ke, 50 sen ke, RM2 ke, hari-hari boleh withdraw, tak ada masalah. So jelas tak Okay, so dekat tepi ni pula, dekat tepi love ni pula adalah jumlah perlawanan yang kita boleh bermain. Okey, setiap kali ada iklan, okey, dia akan bertambah love ni. Maksudnya dia akan tambah dan bertambah lagi. So jelas lah. Okey. Okey, so cara dia macam mana kita nak dapatkan duit hijau dengan duit shilling. Okey, maksudnya dua-dua ni boleh withdraw tau. Boleh pergi withdraw pergi ke Tasenggo, dua-dua boleh withdraw pergi ke PayPal. So macam mana kita nak dapatkan duit setiap hari dengan mudah? Okey, pertama kita tekan je. Kita pilih color macam ni. Kemudian ambil diamond. Okey, pilih color. Okey, ambil diamond, ambil color, bagi sama. Okey, color yellow. And then kat tepi ni pula sama juga, ambil kunci. Nampak tak? Setiap perlawanan game ni tak sampai 30 second. Bermaksud termasuk iklan sekali. So kita katalah lebih kurang dalam 60 second. Setiap satu perlawanan termasuk iklan lebih kurang dalam 60 second. Okay, kita tunggu sekejap. So ni biasanya iklan dia tak lama pun. Biasanya dah 10 second, 15 second je. Tapi macam ni bagi tahu lah, buat waktu santai-santai. Sebab benda ni pun adalah extra income, bukan income utama. Ni adalah pendapatan sampingan sahaja. Jadi okey lah untuk student, daripada kita tak buat apa-apa langsung kan. Untuk orang yang bekerja makan gaji. Okey, so sekarang ni iklan ni dah habis. Lebih kurang dalam 15 second saja. Just tekan pangkah. Kemudian nampak tak, kita dah terima RM1 tadi kan, iaitu RM1. So duit ni juga kita terima, yang duit ni boleh tukar juga. So kita pilih je kita nak mana. Okay, faham lah? Tapi kalau korang nak extra lagi, gap je. Gap ni dia akan tengok iklan lah. Biasanya iklan tak lama pun, dalam 10 hingga 15 second saja. So ni nak bagi cepat video ni, just tekan skip saja. Okay, so nak bagi mudah faham lah. Okay, nampak tak? RM1 ni, duit ni kita boleh withdraw juga. Tapi ini adalah duit bonus yang dia bagi. Setiap perlawanan kita akan dapat RM1. Okay, dan duit ni juga boleh withdraw juga. Ini 1300 coin. So ini adalah duit shilling yang memang kita boleh withdraw serendah RM1. So jelas tak? Dan ini juga duit yang kita boleh withdraw juga. Ini dia akan masuk ke dalam bahagian tabung. Okay, just tekan I know. Okay, tunggu. Okay guys, tadi kita dah habis perlawanan. Perasan tak duit kita dah bertukar jadi RM6 dalam beberapa second saja. So termasuklah iklan lebih kurang dalam 40 hingga 60 second. So maksudnya dalam satu perlawanan ni tak sampai 1 minit pun. Okay, so tadi kita dapat coin kan. Perasan tak kita dapat duit shilling. So perasan tak duit hijau dia masuk ke dalam bank. Duit shilling dia masuk ke dalam tabung. Nampak tak dekat sini? So tabung ni setiap kali kita buat task dia. Okay, task dia dekat sini. Contoh task dia, nampak tak? Kita siapkan task dia ni. Task dia ni sangat-sangat simple. Korang buat satu hari sekali saja. Tak perlu buat lama-lama pun. Task dia sangat simple. Satu hari satu kali saja. Okay, waktu malam ke, waktu siang ke, waktu petang ke, bila-bila masa korang free. So buat je task dia simple untuk dapatkan duit coin ni. Untuk kita tekan smash, dia akan masuk ke dalam. Bila kita tekan smash, okay, so bila kita cukup task ni kan, kita tekan smash, dia akan masuk ke dalam tabung duit shilling. So jelas tak? Duit shilling tu kita boleh withdraw. RM1 boleh withdraw dah. So memang mudah. Okay, dan yang duit yang RM6 ni, kita boleh withdraw bila cukup RM40. Tapi biasanya dia akan jadi double withdraw kalau kita tak siapkan task. Tapi macam mana kita tak nak bagi double withdraw? Setiap hari satu kali je buat task. So dalam masa tempoh 2 ke 3 hari dah boleh withdraw dah. So nampak tak kat situ? So macam mana nak buat task dia?
task dia boleh tengok dekat 3 ni. 1, 2, 3. Faham tak? Ataupun pergi kat bahagian task ni. Task ni. So, siapkan task ni. Daily task. Nampak tak? So, nampak tak? Siapkan task ni. Task ni dia simple je. Ataupun next video nanti Min share macam mana nak buat task dia. Sangat-sangat simple. Tak perlu tengok iklan pun. Tekan buat task and then skip. Tekan buat task and then skip. Simple je. Faham tak? So, nanti kalau korang dah dapat RM40, so, pastikan before nak dapat RM40 tu, siapkan task setiap hari. So, jelas tak? Tapi nak dapat RM40 ni, ambil masa lebih kurang dalam setengah jam je. Mudah sangat-sangat. Sebab apa? Setiap satu larian, ambil masa lebih kurang dalam 60 second saja. So, jelas tak kat situ? Kalau jelas, next video, Min share macam mana nak buat task dia. Kalau kata nak buat lah kan. Kalau tak nak, tak perlulah. Just withdraw duit sini ni saja. Itu saja Min nak share kepada korang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.